cepat berhenti. Jika anda masih memaksa warga emas di rumah makan secara terlalu bersih atau hanya minum bubur nasi kosong, anda mungkin sedang menolak mereka ke jurang maut. Pakar perubatan terkenal Jepun, Dr. Hideki Wada memberi amaran, diet kurang minyak dan kurang garam adalah hukuman mati bagi warga emas berusia 80 tahun. Apabila anda terlalu obses menurunkan tekanan darah dan mengawal gula, otak warga emas sebenarnya sedang mengalami kekurangan oksigen dan otot mereka mula cair seperti aiskrim. Inilah kesan buruk perubatan tolak. Ia membuatkan mereka pening, mudah jatuh, malah mempercepatkan risiko nyanyuk atau demensia. Warga emas yang benar-benar panjang umur sebenarnya adalah seorang pemberontak. Kajian mendapati semakin tinggi tahap albumin dalam darah, semakin rendah risiko strok. Dan dari mana datangnya albumin? Jawapannya adalah daging. Pengambilan 150 gram daging setiap hari adalah bateri untuk menyambung nyawa mereka. Bermula hari ini, amalkan perubatan tambah. Pastikan mereka makan sekurang-kurangnya daging, ikan atau soya bersaiz tapak tangan setiap hari. Jangan takut pada kolesterol. Itu adalah bahan mentah untuk sel badan. Makan dengan gembira, barulah hidup lebih bertenaga. Jangan jadi pesakit yang terlalu patuh. Jadilah warga emas panjang umur yang berani makan daging. Hantarkan video ini kepada ibu bapa anda. Selamatkan perut mereka. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.